Okey, pasang tempe pasang tempe ni kalau tulisan macam ni di sebelah sini ya. Bukan macam ni. Kalau saya lah. Masuk atas. Masuk atas dulu. Makin ya betul lah. Dia ketat sikit kan tempe kancing ni. Lepas tu masuk bawah. Apa ni? Nampak tak? Pastikan makin jangan lagi masa pasang tempe ni. Trik. Ya tahu. Nak dah betul ni. Okey. Itu pasang. Tesan baik. Lah tak nampak geng ingat ke puli gear dah ni yang ni. Aduh. Nak buka balik. Ke masuk yang ni, lepas tu masuk tepi dulu sebelah sini. Lepas tu biar masuk ni material dengan lubang ni, masuk. Lepas tu tolak sikit-sikit. Sorry, tak berasa ni ingat ni puli gear dah. Aduh. Lepas tu pasang ya. Pasang baik. Dia masa kita masuk band ni dia ketat sikit kan. Tapi boleh lah. Memang boleh lah sebab dia memang macam tu. Memang dia ketat sikit. Dia tegang sikit wire ni. Wire dah dah. Band ni tegang sikit. Ni saya pasang dengan lot nak ni cecair ni. Siapa beli sikit lah. Pasang sikit lah. Apa aduh 14 tegang Okey, dia guna elektrik macam ni jangan tegang sangat tegang sangat Okey. Okey. Cantik. Okey. Kat ngatok yang saya tak yakin dengan agak-agak. Saya kat dengan 40 kan, lebih kurang 40 lah. Okey. Cantik. Kita rasa kat sini Bering masih pusing lagi. Okey ni tak ketat mana tak longgar mana. Kalau sampai tak boleh pusing ketat lah. Bukan ketat, tegang. Kalau sampai tak boleh pusing ni tegang. Kita pusing 2-3 kali pusing tengok ada sangkut ke tak. Kalau ada masalah sangkut melanggar apa-apa dalam tu. Kita pusing sampai 3 pusingan. Aduh, suruh lah. Ui, kuat kapal ni. Okey, tak salah.
Lupa kan, kejap. Ni dia bagi sikit ni. Ni sikit ni. Dalam top, dalam apa gasket bawah, dia bagi satu. Pasang. Okay, macam ni. Tak tahu rapat tak. Ada lebih kurang je buat. Buat macam ni. Sini luar pula. Terlalu. Kena pasang satu-satu ni. Apa ni? Atas dulu. Masukkan skru. Macam nak lari. Jangan jadi video lagi, baru nak kaji yang tengok ni. Saya ingat nak buka dapur ni, biar ada bawah ni, macam ni. Kalau tak pasang, tak ada hal, tapi baik pasang, bawah air tak masuk. Tak boleh juga kalau buka pun. Letak sini, pasang tu kat sini. Macam ni jadi. Tengok macam mana tu. Kena bel. Tak boleh ni. Okey kan. Tengok tu. Ini tak mana. Aduh, ke macam mana ni. Saya buka balik ya. Dah lagi ni, buka balik. Setelah saya pasang. Aduh, saya pasang sebelah sini. Saya pasang sebelah sini patutnya. Ni, bukan macam ni. Dia macam ni. Aduh. Macam ni. Masuk. Ada. Silap. Kat sini pada kawar ni kan. Sini. Tapi dah hancur lah. Ya, jadi bekak macam tu. Mana? Boleh je nak pasang. Tapi atas ni tak ada ni. Dah bekak itu dah tak ada lah ni. Rasanya ada kawar lagi sini ni. Tapi tak ada. Kawar apa panggil? Ni tutup ni ya. Nak bagi air masuk ni macam ni. Ni. Tapi tak ada buka-buka dah tak ada. Jadi tak tahu panggil apa nama tu. Kalau nak cari pun susah juga. Yang duduk sini ni. Macam ni ya. Bekak lah kan. Dia besar. Tak apa. Okey, pasang dulu macam ni pun. Tengok dalam masa terdekat ni kuk jumpa kan. Cari rajin cari ya. Baik je pun lambat lagi nak sangkut kat kereta. Jadi kalau kita jumpa buka balik lah. Dan benda-benda ni pun ni, kawar ni. Kawar panggil kapur tah. Ni. Untuk tutup ni. Okey, segang ni. Tak nak bagi bergerak. Tak tahu macam mana sebab buka gitu dah tak ada, tak pakai ni. Bila beli gasket apa dia ada. Pasang je lah macam ni. Yang ni saya potong. Sini potong. Tunggu kering sekejap. Okey, sementara tunggu gang kering, pasang pahit dulu lah ni. Saya beli warna hitam ni. Waterpan pahit. Sini. Aduh. Baru sampai. Nak mudah pasang dulu dia bawa pasang Asus ni kan. Tapi boleh je, tak ada masalah. Masuk ke sana. Ni yang ni kat sini ada macam ni. Aduh susah ni. Sempit dengan tempat ni. Buka scroll. Okay, gang ni saya gam ni gang. Memang kalau asal kilang dia tak gam ni gang. Tapi yang ni baru, tapi yang ni lama. Takut pembukaan ni dah tak cantik dalam ni. Gam je lah. Lagipun buka itu dah dia gam kan. Tapi kalau asal kilang memang tak gam. Okay, asal kilang dia kualiti kan. Okay, saya akan gang dulu
Cuba fikir pula geng. Asal nak pakai gam tapi saya pakai gerih je lah. Try tengok dalam ni. Berapa dah agak. Aduh. RM20 satu ni. Nak try pakai tak pakai gam macam mana. Rasa okey lah. Pakai gerih ni pusing-pusing masuk itu. Okey. Okey. Lubang kat seningang. Okey ya. Okey. Okey, betul. Betul 7 nm ya. Sikit ni. Ikat tengah dulu ni. Okey. Okey, saya rakar geng. Yang ni ikat ni sebab memori telefon dah penuh. Okey, apa nak cantik sini duduk ni duduk dalam ni. Cantik apa. Okey, yang ni saya akan cari juga Kalau jumpa saya buka balik. Pasal kalau tak jumpa nak macam mana? Macam ni jelah. Okey, pasal pun juga. Kedudukan dia sebenar. Dia masuk dalam luar